perkataan abawain digunakan, ia merujuk bukan hanya kepada ayah kandung, ya, dan mak kandung. Ia juga merujuk kepada bapa-bapa saudara, mak-mak saudara. Ia boleh merujuk kepada sesiapa sahaja yang menggantikan tempat mak ayah kandung. Jadi Al-Quran sedang memberitahu agar kita memberi perhatian kepada orang yang ada hubungan darah dengan kita, walau macam mana pun kerenahnya dan track recordnya di masa lampau. Mungkin tidak semua kita beruntung beroleh ibu bapa yang membesarkan dengan baik. Saya percaya kalangan yang mendengar mungkin tidak dikurniakan Allah pengalaman di waktu kecil yang baik-baik, tetapi kerana Allah sedang berbicara dengan anda, maka lakukan sesuatu bukan kerana menunggu emosi menjadi baik. Kerana kalau nak tunggu emosi baik, memang lambat lagi lah kot nak balik pada mak dan ayah. Tapi kerana Allah suruh, aku akan cari, aku akan kembali kepada ibu bapa aku, sebab mereka mak ayah kandung aku, dan aku akan memaafkan kerana Allah. Aku tak kuat nak memaafkan kerana mereka, sebab mereka tak berubah barangkali, tetapi kerana Allah aku akan maafkan apa yang di masa lampau, dan aku akan melakukan yang terbaik, ihsan, dan kerana Allah.